Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ni kita nak bercerita sikit tentang bila kita berpercaya dengan orang, dengan manusia. Jadi hari ni ada satu isu ataupun ada satu istilah yang sebenarnya ramai orang dah pernah dengar, dah selalu dengar, iaitu istilah madhab. Madhab tu apa? Apa maksud madhab? Madhab ni sebenarnya bahasa Arab, maksudnya cara lah, senang mudah kita faham, cara. Jadi mazhab ni ada banyak. Ada mazhab fiqah, ada mazhab nahwu, ada mazhab akidah, ada mazhab macam-macam lah. Maksud apa mazhab fiqah, mazhab nahwu ni? Maksudnya cara kita memahami, contohnya fiqah kita ni, cara kita beribadat ni, kita ikut cara faham siapa? Sebab sumber kita semua memanglah sama, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi cara, macam mana kita nak faham Al-Quran dan juga As-Sunnah? Tambahan pula kita ni orang Malaysia, yang kebanyakan kita ni, rata-rata kita ni tidak mempunyai lidah asal dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ni asalnya dalam bahasa Arab. Bila dia bercakap bahasa Arab, dia bagi tahu kita benda-benda dalam bahasa Arab. Macam mana kita nak tahu apa dia benda yang diberitahu tu? Jadi bila kita nak memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah, hatta wa imma, orang Arab sendiri pun, cara dia nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dia memerlukan kepada asas-asas ilmu-ilmu yang lain. Dia panggil ilmu-ilmu alat. Yang paling asas sekali, ilmu alat yang paling penting sekali adalah bahasa lah. Ilmu asas yang paling penting, yang selain daripada bahasa tu, sastra. Selain daripada sastra tu, kena tahu latar suasana sejarah pada zaman Nabi SAW. Barulah dia tahu apa yang ayat tu cakap tu, adakah betul dia faham tu mengikut apa yang difahami oleh generasi pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau kita ambil contoh mazhab fiqah lah, mazhab fiqah. Fiqah ni maksudnya cara beribadat, cara beribadat. Jadi bila kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada hari ini yang terkenal ada 4 mazhab fiqah. Jadi bila ada 4 mazhab fiqah, dalam 4 mazhab fiqah ni kenapa ada perbezaan mazhab-mazhab fiqah? Jawapannya sebenarnya semuanya berdasarkan kepada ayat Al-Quran ataupun hadis yang sama, tapi cara dia memahami Al-Quran ataupun hadis tu agak berbeza ataupun mungkin sedikit berbeza. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam sirah Nabi ataupun dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersalat. Kebanyakan amalan Nabi di dalam solat, perbuatan Nabi di dalam solat, pergerakan Nabi di dalam solat, Nabi tidak terangkan kenapa, sebab apa Nabi buat pergerakan tu. Bila Nabi SAW tak terangkan kenapa, sahabat-sahabat cuma ikut sahaja pergerakan Nabi SAW di dalam solat. Tapi bila sampai kemudian daripada zaman-zaman yang seterusnya, kita nak tahu apa sebenarnya hukum pergerakan yang ada dalam solat tu. Adakah semuanya kalau kita buat, barulah solat kita sah, yang kita panggil sebagai rukun, ataupun ada setengah pergerakan tu tidak perlu pun tak apa, kalau kita buat pun dapat pahala, kalau kita tak buat pun tak apa, ataupun pergerakan tu sebenarnya tidaklah sebahagian daripada solat pun. Itu sebagai contoh. Kalau kita ambil contoh yang lebih terperinci, contohnya Nabi SAW memulakan solatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, dan mengakhiri solatnya dengan memberi salam sebanyak 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi persoalannya, adakah lafaz Allahu Akbar tu mesti disebutkan? Kena disebutkan ke tak payah sebut? Boleh juga sebut benda lain ke tak boleh sebut benda lain? Bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sekali saja ke 2 kali? Jadi macam mana? Memang amalan Nabi SAW sentiasa diriwayatkan bahawa Nabi hanya menyebutkan Allahu Akbar. Nabi hanya menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi kan, bila mengakhiri salat. Tapi apa hukumnya? Tu soalan dia. Memang kalau kita buat seperti yang Nabi buat, kita kata selamatlah kan? Memang selamat. Tapi hukumnya apa? Adakah dia mesti rukun? Kalau tak buat, salat kita tidak sah? Ataupun kalau kita tak buat pun tak apa? Sebagai contoh, saya dah solat, daripada mula sampai ke akhir tu ikut cara Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan, dengan kita bertakbir, lepas tu membaca Fatihah, semua sekali saya buat, semua sekali. Tapi ketika saya duduk tahiyat akhir tu, saya nak bagi salam tu, masa saya bagi salam yang pertama tu, saya tiba-tiba terbatal solat saya, sebabkan oleh perkara-perkara membatalkan solat lah kan. Contohnya keluar angin daripada badan saya ni, jadi terbatal. Saya baru je Assalamualaikum, terbatal. Bila terbatal solat kita, adakah solat saya tadi tu sah? Sebab kalau ikut perbuatan Nabi SAW, Nabi tak pernah bagi salam sekali saja. Nabi bagi salam mesti 2 kali. Nabi bagi salam mesti 2 kali.
Jadi macam mana hukum solat saya tadi tu? Itulah datangnya persoalan-persoalan. Jadi para imam yang kita sebut sebagai mazhab-mazhab yang fiqh yang 4 ni, mereka semua berbincang tentang apa sebenarnya hukum memberi salam tu. Jadi kalau kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i di Nusantara ni, kebanyakannya mazhab al-Imam Syafi'i, kita mengatakan memberi salam ni sekurang-kurangnya ataupun yang wajib ataupun yang rukunnya ialah sekali sahaja. Berdasarkan kepada mana? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Solat ini dia punya yang mengharamkan kita daripada pergerakan lain, daripada percakapan kita nak memulakan solat ni ialah takbir. Nabi kata mengharamkan solat. Solat ini mengharamkan pergerakan-pergerakan lain ni dengan kita bertakbir, dan diakhiri yang menghalalkan balik pergerakan percakapan kita ni adalah bila kita taslim. Nabi kata taslim. Jadi dalam mazhab al-Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i kata dari segi bahasa perkataan taslim ni maksudnya satu kali. Jadi bila sebut taslim satu, kalau 2 kali memberi salam taslimani ataupun taslimaini. Kalau 3 kali taslimat ataupun adalah perkataan-perkataan lain lah untuk perkataan taslim ni, tapi yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut taslim, yang bererti satu salam, satu kali memberi salam. Jadi dari situ Imam Syafi'i memahami memberi salam sekali saja sudah memadai, ataupun kalau kita bagi salam sekali kemudian kita terbatal, solat kita tadi telah sah. Tapi ada juga macam imam-imam yang tidak faham begitu. Dia kata tak boleh, solat kita ni mesti 2 kali, jadi solat kita tadi tu tidak sah. Jadi kena ambil wuduk semula dan kemudian ulang balik solat daripada mula. Ada juga yang faham lebih daripada tu. Dia kata tak apa, sebab kita yang penting kita telah sampai ke tahiyat yang akhir, kita batalkan solat dengan cara memberi salam pun boleh, dengan cara yang lain pun tak apa. Jadi semua bukan kata tidak merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mungkin ada orang kata macam ikut je lah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kalau kita kata ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah memberi salam sekali. Berarti maksudnya kalau kita bagi salam tu, kalau bagi salam 2 kali baru solat kita habis. Kalau kita bagi salam sekali, contohlah yang selalu berlaku sekarang kan, imam baru bagi salam sekali, makmum dah bagi salam dah. Macam mana? Imam dah habis ke belum sebenarnya? Imam dah habis ke belum? Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba makmum pun semua Assalamualaikum warahmatullahi bagi salam beramai-ramai kan. Jadi adakah solat makmum tadi itu telah terpisah, telah termufaraqah daripada imam, ataupun solat makmum tadi sah? Jadi macam mana persoalan-persoalan ini? Semua menyebabkan para imam 4 mazhab ni berbincang. Ada yang kata kalau macam tu mazhab Syafi'i lah yang paling tepat, sebab dia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi kata solat ini diharamkan dengan takbir, dihalalkan dengan taslim. Kalau begitu kita tanya balik soalan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut takbir, adakah Nabi maksudkan takbir tu Nabi sedang mengajar bahasa, Nabi sedang mengajar bilangan, ataupun Nabi sedang mengajar apa yang nak disebutkan? Tu sebab Nabi SAW bukan diutuskan untuk mengajar nombor, bukan diutuskan untuk mengajar matematik. Nabi SAW diutuskan untuk mengajar ibadat, untuk mengajar zikir, untuk mengajar apa yang patut disebutkan untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bukan sedang mengajar nombor. Bila Nabi SAW sebut taslim, tidak semestinya taslim tu maksudnya satu. Boleh jadi taslim yang dimaksudkan adalah memberi salam banyak kali. Jadi tak ada masalah. Sebab dalam bahasa Arab, kalau contohlah saya sebut kan, orang Islam memberi salam sesama Islam. Maksudnya apa? Memberi salam sekali je ke? Jadi saya tak mengajar nombor. Saya bukan sedang mengajar nombor. Saya sedang menceritakan tentang perihal keadaan orang Islam. Macam itulah para ulama berbeza pendapat. Jadi balik kepada asal balik, adakah mazhab-mazhab ni sebenarnya datang daripada, kenapa mereka berbeza? Sebenarnya datang daripada sumber yang sama, cuma cara mereka memahami itu sahaja berbeza. Jadi apa? Tidak patutlah kita ni bergaduh kerana perbezaan mazhab fiqh terutamanya. Sebab fiqh yang 4 ni, semua imam-imam yang 4 ni semua adalah imam-imam yang mu'tabar, imam-imam ahli sunnah wal jamaah, imam-imam mujtahid, yang mana mereka semua ni telah diiktiraf oleh ulama ahli sunnah wal jamaah secara zaman berzaman bahawa mereka ini semuanya berada di atas landasan yang betul. Cumanya kita kena konsisten lah. Kalau kita ikut satu, kena konsisten. Sebab apa? Sebab setiap cara mereka memahami itu ada metodologi, ada kaedah-kaedah yang berbeza. Jadi kalau kita ikut satu kaedah, konsistenlah kita dengan mengikuti kaedah-kaedah tu. Dalam kita mempelajari ni, bagus juga, walaupun kita ni percaya kepada imam-imam tu, percaya kepada mujtahid tu, percaya kepada mazhab-mazhab kita ni, ada baiknya juga kita mengetahui selain daripada dalil apa yang digunakan, cara mereka, metodologi mereka mengeluarkan hukum tu,
kita juga mengetahui jugalah apa yang menyebabkan perbezaan-perbezaan dalam kalangan mazhab ni, terutamanya di zaman sekarang ni. Bila zaman sekarang ni dah zaman globalisasi, masing-masing tidak semestinya terhad dia duduk dalam Malaysia saja. Mungkin dia kena dihantar bertugas ke luar negara, mungkin dia kena keluar sekejap untuk pergi ke mana-mana tempat yang lain. Mungkin kalau kita sekarang ni ada melancong kan, kita melancong keluar ke tempat-tempat yang lain, kita akan jumpa orang-orang daripada mazhab lain. Tidaklah kita terkejut, tidaklah kita terperanjat, ataupun yang paling teruk lagi, kalau kita menganggap mereka ni sesat ataupun mereka ni tersilap, tersalah dalam melakukan ibadat. Yang sebab kita kalau pergi tempat orang, kalau boleh kita nak solat sama-sama lah berjemaah, sebab kita ni sesama Islam kan. Jadi kalau kita di zaman globalisasi ni, ada baiknya juga kita mempelajari juga, walaupun kita ni konsisten dengan mazhab kita, tapi ada baiknya juga kita mempelajari mazhab-mazhab yang lain. Dan dalam perbincangan-perbincangan tu, bila kita belajar, kita akan temui juga, kita akan temui apa? Kita akan temui juga setengah perbincangan-perbincangan yang terlalu jarang berlaku, ataupun tidak pernah berlaku. Dia panggil andaian-andaian, kalau berlaku. Jadi perbincangan-perbincangan ni tak perlulah kita belajar. Kita belajar benda yang berkait dengan kita. Sebagai contohlah, kita pada hari ni sudah pun ada sistem kewangan sekarang kan. Sistem kewangan sekarang ni menggunakan duit kan. Cuba-cuba kita baca dalam perbincangan tu macam mana kalau guna perbincangan duit perak, duit emas, lepas tu ada yang bayar menggunakan kulit kambing. Macam mana kita nak praktikkan? Benda tu tidak ada pun pada zaman sekarang ni. Kalau boleh kita, kalau dalam kita nak mempelajari mazhab kita sendiri ataupun apa-apa sahaja, perbincangan-perbincangan fiqah ni, ada baiknya kita cari benda-benda yang berkait dengan kita lah. Sebab Nabi SAW kata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kebaikan Islam seseorang tu adalah dia meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengan dia. Walaupun dia memang ada dalam perbincangan ulama'-ulama', tapi tidak semestinya semua yang dibincangkan oleh ulama' tu berkait dengan kita. Mungkin dibincangkan oleh ulama' tu berkait dengan orang pada zaman tu. Mungkin dibincangkan oleh ulama' tu berkait dengan satu-satu kepakaran, satu-satu bidang. Jadi kita tak duduk dalam bidang tu, kita tak perlulah memeningkan kepala untuk kita tahu. Sebab apa? Sebab dia tidak membuahkan amal. Apa sahaja ilmu yang kita pelajari ini, yang penting adalah amal. Sebab ilmu yang banyak tidak menjamin seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu adalah berdasarkan kepada tepatnya amal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi orang tu tahu tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Seperti contoh yang paling kita takuti di awal sekali, ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam, bapa kita pada hari pertama tu, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah iblis. Sedangkan iblis tu dia kenal Allah, dia kenal Adam AS, tapi dia melanggar perintah Allah SWT, maka jadilah dia makhluk yang terlaknat, makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu tidak menjamin ketakwaan, ilmu tidak menjamin penerimaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tidak menjamin kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang penting adalah amal. Jadi carilah ilmu ataupun pelajarilah ilmu yang melahirkan amal ataupun membuahkan hasil, yang mana hasil itu ialah amal. Dan kalau boleh amal kita ni biarlah disandari dengan ilmu. Sebab apa? Sebab antara benda yang bahaya juga adalah kita beramal dalam masa yang sama sebenarnya amal tu salah. Sebab apa? Sebab kita tidak ada ilmu. Itu beza kita dalam Islam ni. Agama Islam ni dia mementingkan dua syarat untuk diterima amal. Yang pertama, amalan kita tu mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal yang tidak diniatkan kerananya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala maha cemburu daripada orang tu yang beramal dengan niat-niat yang lain, bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah amal kita tu mesti betul, mesti berlandaskan kepada syariat, mesti mengikut apa yang digariskan oleh Nabi SAW, mengikut kefahaman para ulama yang muktabar. Bukan amal yang kita sendiri reka, bukan amal yang kita sendiri buat-buat pandai, buat-buat bijak kan. Jadi kena hati-hati, sebab berapa ramai orang yang menyangka dia buat baik, tapi sebenarnya amalan dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak menepati syariat Islam. Jadi itulah kepentingan ataupun asas dalam kita nak memahami fiqh ataupun dalam memahami perbezaan mazhab-mazhab ni. Kenapa berbeza? Bukan disebabkan mereka ni sumber yang lain, tapi kerana cara kita nak memahami sumber tu mungkin ada sedikit ketidaksamaan. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.